Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udimatun Nurul binti Azhar. Nombor matrik M2005-2005353. So, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang inventory Woolly. Inventory Woolly diperkenalkan oleh Dr. Mary A. Woolly dan rakan-rakannya pada tahun 1997. Untuk pengetahuan semua, inventory Woolly merupakan alat saringan yang pantas kerana hanya mempunyai dua soalan utama sahaja. So, tujuan yang kita jawab inventory ini adalah untuk kita mengenal pasti simptom utama gangguan kehubungan ataupun biasanya kita sebut sebagai depresi. Berikut merupakan contoh burung Woolly. Seperti yang dikatakan, hanya mempunyai dua soalan sahaja. So, cara menjawab adalah dalam sebulan yang lepas, adakah dua kenyataan yang diberikan tu berkaitan dengan diri kita? So, jawapannya adalah ya ataupun tidak. So, senang saja kita baca pernyataan dan kita jawab sama ada ya ataupun tidak. Okey, untuk pengiraan skor pula, dia senang saja sebab dia ada dua soalan. So, kita jumlahkan skor semua dua item yang ada tanda ya sahaja. So, sekiranya anda menjawab kedua-duanya ya, maka skor jumlah yang akan dapat adalah 2. Kalau anda menjawab salah satu ya dan salah satu tidak, maka skor yang akan anda dapat adalah 1. Dan sekiranya anda menjawab kedua-duanya tidak, so skor yang akan anda dapat adalah 0. So, jumlah skor bagi kedua-dua item ni hanyalah antara 0 sehingga 2. Okey, seterusnya adalah interpretasi skor Woolly. Berdasarkan dua soalan Woolly yang kita jawab tadi, dia hanya ada dua keputusan tanda-tanda awal kemurungan. So, yang pertama adalah tiada risiko dan yang kedua adalah berisiko. So, untuk tiada risiko, jumlah skor yang anda dapat adalah 0. So, maksudnya kedua-dua pernyataan yang anda jawab dalam Woolly tadi, dua-dua anda jawab tidak. So, jumlah skor adalah 0. So, tindakannya hanya perlu intervensi umum dan digalakkan untuk mengamalkan gaya hidup sihat lah. So, yang kedua adalah berisiko, iaitu jumlah skor adalah 1 sampai 2. Bermakna sekiranya dalam borang Woolly ada salah satu ya pada kedua-dua pernyataan ataupun kedua-dua pernyataan menjawab ya, so anda adalah kategori berisiko. So, tindakan apa yang perlu buat adalah memerlukan kepada intervensi khusus seperti PH tunai dan DAS 21. Perlu juga sokongan sosial, boleh menghadiri program pembubaran emosi, belajar teknik relaksasi, boleh menghadiri sesi kaunseling dan perlukan sokongan emosi daripada orang yang terdekat. So, sekiranya anda berisiko, bolehlah buat tindakan-tindakan tadi supaya depression anda tidak terlalu teruk. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat dan yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.